Di hujung timur tanah air, terbentang sebuah wilayah yang tidak sekadar indah pada pandangan mata. Kalau kita bercakap tentang geopolitik, ia merupakan satu kajian yang cuba menganalisis hubungan di antara faktor-faktor geografi, faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor demografi dan sebagainya. Kedudukannya yang menghadap sempadan antarabangsa menjadikan Sabah barisan hadapan dalam mempertahankan kepentingan negara. Hasil daripada kolaborasi yang sangat strategik yang dilaksanakan oleh kontingen Sabah bersama dengan Ezon memastikan bahawa keselamatan dan ketenteraman masyarakat sentiasa terjamin. Selagi bayu terus berhembus di ufuk timur negara, selagi itulah semangat mempertahankan kedaulatan akan terus berdenyut menjadi nadi yang menghidupkan keamanan Malaysia. Sabah, benteng di timur, nadi kepada kedaulatan negara.